agama mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adik, kan dah azan tu. Solat dulu, Dek. Daripada tadi asyik main game je. Jom kita solat dulu, Dek. Solat dulu. Sebelum akak marah, baik adik pergi solat. Adik nak akak tutup ke adik tutup sendiri? Ish, akak ni kenapa kak? Ha? Akak kalau nak solat, pergilah solat dulu. Banyak lagi masa lah kak nak. Aku tak nak mati lagi, ya Allah. Banyak dosa aku buat. Ya Allah, beri aku kesempatan, ya Allah. Allahu Akbar. Dah azan. Awal ni. Sekarang lah solat. Aku nak bekerja, banyak kerja. Dah pukul 6.40 dah. Solat dah. Solat. Kau free tak? Tengok lah. Aku ada banyak kerja ni. Jom, karaoke. Ha? Karaoke? Boleh lah. Jom. Satu, dua, tiga. Hamdan, aku mau tanya something, boleh kah? Tanyalah. Kau Islam kan? So aku mau tanya, kenapa kau pilih Islam? Kan banyak lagi agama lain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah. Bukan apa-apa aku tanya kau, tapi apa yang aku tahu, Islam tu kan sopan, tidak buat jahat, selalu sembahyang. Tapi aku tengok kau, kadang-kadang dia sembahyang. Kenapa? Allah ya Rahim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Hamdan, bro, aku nak tanya kau sikit lah, tapi kau jangan marah. Ni aku asyik tengok kau dengar lagu barat ni. Kau macam tenggelam orang tengok. Tak boleh lah selalu macam tu kan. Sebab kalau kau asyik dengar lagu belah-belah barat ni, nanti takut kau hati gelap pula. Aku kan nak cakap apa, Muaz? Muzik ni dah jadi sebahagian dari hidup aku, Muaz. Aku rasa inilah life aku sekarang. Sebab apa? Solat belum? Solat dulu. Kejap lagi sama balik tidur dalam bilik. Solat dulu. Takkan pernah engkau biarkan hamba-Mu menangis, karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu. Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu,
Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar, ya Nur Qalbi. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu